Budu tak talah, saya kita nyanyi pecoh deh. Wow. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni habis main dekat KB Patin House, Lembah Sirih saya Mu. Let's jom saya Mu. Let's jom. Okey, saya mau tengok menu dia tu ke. Macam-macam jenis menu ada, tapi hot special saya mau tengok ni. Dia ada menu baru, kari kepala ikan. Saya mau tengok bosa mana. Oh, buah hati saya Mu. Tengok. Oh, pekak mana kari dia saya Mu. Tengok bagi. Lepas tu masuk bendi kena ada saya Mu tengok. Oh, puas hati. Macam-macam jenis pilihan menu ada tempat dia. Sekali dia masuk patin poyok penuh saya Mu. So poyok besar saya Mu bagi. Tengok ule-ule dia ke, macam-macam jenis ule ada saya Mu tengok. Hijau molek. Memang betul-betul fresh ule tempat dia. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai dekat KB Patin House. Saya Mu tengok menu abang makan ni ke. Memang betul-betul meriah molek saya Mu tengok. Okey, saya Mu tengok kari kepala ikan jenis hok 45 ya saya Mu. Bersama no saya Mu tengok. Walaupun kita nak makan kari kepala ikan, budu tak talah saya Mu. Kita proses budu saya Mu. Semua biasa saya Mu. Kak bunyi lada saya Mu. Kena kari kepala ikan dengan budu saya Mu. Oh, perfect. Oh, Salima. Lepas tu kita ada poyok. Konsang dulu budu dengan poyok ni saya Mu. Kari kepala ikan dia ni ke sekilo lebih besar saya Mu. Saya Mu boleh tengok besar mana sekali lebih saya Mu. Oh, tengok isi dia. Allah saya Mu. Ikan dia betul-betul fresh. Tu putih molek bagi. Oh, habis tak tahan saya Mu. Habis terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dengan manis ikan, dengan kari, memang cukup lekat saya Mu. Memang betul-betul puas hati. Abang nak terang ni, kuah dia ni. Tengok kuah dia tu memang betul-betul pekat molek. Oh, puas hati saya Mu. Kuah setara ni, ikan fresh pulak besar gini. Oh, puas hati. Ambil sikit saya Mu. Tengok bagi. Letak sini. Ambil jatuh pisang ni saya Mu. Kena dengan kari. Memang betul-betul perfect. Ambil ni. Colek dengan budu. Konsrang-konsrang. Letak sini. Kita ada juga ikan bekok deh. Oh, puas hati. Oh, yang goreng betul-betul crunchy ya saya Mu. Ambil ni. Letak sini. Hari ni betul-betul kombinasi kari kepala ikan. Saya tengok. Kari dia sedap. Kita ada juga air kapung. Oh, kerak bunyi air kapung. Wow. Ambil air kapung dia ni saya Mu. Letak sini. Ambil ni isi pipi ni. Oh, tu bagai tu. Ni tengok tu. Colek dengan kuah ni saya Mu. Letak sini. Ikan rebus goreng. Saya tengok ikan rebus goreng kena dengan menu gini saya Mu. Oh, perfect. Letak sini saya Mu. Telur dadar letak sini. Ambil terung rebus. Molek dengan budu. Tonyoh. Letak sini. Wow. Memang betul-betul puas hati kombinasi kita tengok. Wow. Macam-macam rasa dari mulut abang. Isi dia betul-betul fresh. Ikan jenis hot saya Mu. Kuah dia tu habis boleh hirup gitu saya Mu. Isi pipi dia tu. Oh, saya tengok bagi. Satu pisang, cecong bodu. Okey, bekok.
Ayam betul yang kok ditunggu-tunggu saya tengok ni. Tuh. Wow. Tuh, you see. Wow. Okey saya mu. Menu kari kepala ikan, hok abang makan ni ke. Dekat KB Party House. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.